Waktu study, right after kena cerita yang paling hardcore, esoknya Emilia terus kena. Macam Emilia tengah main phone, katil asrama, kita orang punya university, macam single bed, duduk tidur 2 orang. Emilia main phone, kawan pun kat sebelah. Waktu tu dah dekat lights off dah, before 11. Emilia ingat lagi, Emilia nyanyi lagu tau, high note, kemain high note, tarik. Lepas tu kawan sebelah pun tarik. Dia kata, kau ni salah lah high note kau, patutnya macam ni. Lepas tu kita orang gelak lah. Lepas tu tengah gelak-gelak tu, lepas tu macam mana? Lepas tu dia gelak, macam ni lah. Lepas tu dia nyanyi. Kawan yang Emilia cakap tengah nyanyi tu baru masuk dekat bilik, tengah pakaikan tuala. La ilaha illallah. Lepas tu Emilia macam kejap, Emilia takut ni nak pandang ni. Tak ada orang. Call lah kawan yang kawan tari tu, sebab roommate bukan kawan tari. Emilia macam, wih, sumpah menempel. Baliklah minggu tu, meremang. Baliklah minggu tu. Dia macam, okay, dia nak cakap sorry tak sedap, faham je. Tapi salah lah high note kau, kemain dia high note. Sedap pula tu. Lepas tu Emilia